Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Masih yang sama juga, iaitu hari Sabtu 2 Ogos 2025 Masehi bersama dengan 8 Safar 1446 Hijriah. Ini video kedua untuk hari ni tak? Seperti biasalah, video kedua ni seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Sekarang ni pukul 6.52 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ni. Sebelum saya buat video mulakan ni, buat mukadimah dia lah. Buat mukadimah dulu. Berjaya dah. Kebetulan sebab dia tak pergi lagi. Ni berjaya lah untuk hadiah bagi kepada tu. Cuma saya kecewa sikit lah pasal saya duk gali duk cara kau pasal tak tertengok, tak lepas pandai. Bulan Jun pun sorang je ada sebab dapat dia. Bulan Ogos ni saya tak cara buka tengok, jadi tak teringat. Duk ingat ke Afra ni 12 Ogos, rupanya 2 Ogos. Jadi sekadar snack gitu lah, sekadar lah kadar lah, tak lagilah kata, tak lagilah dengan ni, tak lagilah hak benda lain tu, selain tu benda-benda hak lebih kata benda tu hak kekal sikit, kenangan kekal sikit, macam baju ke gitulah, benda-benda berkaitan lah. Okey, sekadar itu saja untuk mukadimah tu. Saya cerita hak tadi. Okey, kita mula semula untuk daily report kita. Malam tadi saya lepas balik daripada lepas pada video penutup tu. Saya pergi ke tu. Lepas pada semaya syak. Lepas buat video daily report. Dah cerita dah tu. Lepas buat video penutup tu, saya terus balik lah ke rumah tu. Ke rumah saya terus balik ke rumah. Balik ke rumah tu, tidur dah pukul 2:30 pagi kot. Bangun. Mula tu sudah dah 5.50. Sambung tidur balik. 9 minit babang pula. Bangun tu terus mandi, semaya subuh. Makan sarapan, 7.30 saya tolak ke daripada rumah mai ke sini. Mai buka tayar tu lah. Buka tayar tu. Tak nak buka ke tu. Tayar hak tu hak pasal lama hak 7 up hak 7 hak lama benar dah. Hak bocor-bocor saya marin hak duk guna baru ni. Hak pecah lidi, hak cabut lidi tu tak tengah buka lagi. Patutnya buka cabut lidi dulu. Sebab hak tu dulu punah dulu padahal kalau kira. Bobo punah tu mula sekali. Lepas tu punah kedua masuk atas sayur tu. Punah berat, baru punah berat molek. Oh ya punah berat. Masa tu tak berat mana lagi. Dia kelang-kelang tu dah kruk ngong gitu dah. Ya wajib punah ngong itu. Lepas tu oleh kerana tak terfikir nak buka hak tu, klik semula ke rumah. Pada pukul 7.40 tu klik semula ke rumah tu, nak tengok gap dia bagi screwdriver ke apa dah. Tak ada. Kong spana tak lepas. Gak hak ni pun gak hak tu gak kalau hak tu hak pun lidi tu pun kena pakai screwdriver juga nak buka tu dia tu. Jadi tak lepas juga, tak ada screwdriver, cari screwdriver di rumah tak ada. Hak beli mula tak ada. Hak beli hitam tak tahu lepas mana. Spana ada, screwdriver tak ada. Lepas tu hunggal pula. Pergi dah ke pesaka. Tengok dia ada lagi, budak tu ada lagi. Tak gitu lagi. Dia siap-siap dah rupanya. Kalau naik dia siap-siap dah hari ni klik rumah dia tu. Mana tahu duduk mana lah ni. Ni matuk dia sini. Ke situ pula. Lepas tu terus pergi ke pesaka, beli di bagai sikit untuk prepare hadiah tu. Lepas tu beli screwdriver. Sini balik terus prepare hadiah tu. Lepas tu pergi ke ni. Baru dah pergi ke sampai hadiah tu, klik klik sini tu buka tayar dulu. Mujur dia boleh buka tayar. Tak situ dulu. Lepas tu berjaya cabut tayar. Lepas tu saya pun siap prepare hadiah tu. Terus pergi sampai pada dia lah pakai cosplay tu. Sudah tu pergi hantar ke barang tu. Sekejap lah apa panggil penyampaian tu mentah lah lebih kurang.
ada dalam 25 minit gitu. 25 minit dah. Dalam 30 saat gitu lah. Buat rakaman video TikTok. Tak tahu dah. Ya, tak ada nitah lagi dari Facebook. Tak ada nitah lagi dari TikTok. Ada lagi video rakan tu. Sama saya bagi hadiah tu. Rakaman tu. Lepas tu saya pun terus balik ke tempat dia lah. Nama Yusri tu. Mak Yusri. Saya dekat dia panggil Pok Lek. Saya panggil nama Biden name lah. Biden name sebut Biden name lah. Pok budak tu. Afra tu. Saya pun kena balik sini. Terus main ke sini. Terus bersiap untuk kerja saya lah. Terus lacak kerja teh. Nak bersikap mak saya tu. Bersikap mak saya tu. Mak tu mak lah. Saya panggil mak. Terus pergi ke kedai Miramun ni tu. Dia hantar bersikap tu. Lepas tu dia mengeluh juga. Pomeng tu. Nak buka kan itu. Muka payuh nak tai getah ni. Tai mampu ni. Main rumit. Saya tengok masa proses tu pun rumit juga. Dia mengeluh juga dia pun. Tak dulu. Saya pun kayak ini. Dah tinggal nombor telefon apa semua. Saya pun pergi ke mana ke ni. Ke Eco Shop tu. Borong sikit. Tapi pak tiket tak sikit tinggal 50 riyal apa borong. Kuat dah borong. Seluar 2 pasal di zon ria. Ni seluar panjang. Allahu Akbar. Allah. Ni. Dua panjang dua pas dua ni dua lah. Tu ukuran nanti lapu ni. Tambah ni. Nasib baik. Lepas tu saya tak jauh dah. Di antara situ dekat harga kedai dekat dengan Miramon ni tu Eco Shop dengan Giant tu ya. Dengan Giant dengan Pantai Timur. Saya pergi ke Eco Shop bawa sikit barang, lepas tu pergi ke Eco Shop beli seluar. Beli arti karak WD dah, WD gatulah di gatu tu. WD 40 ni, 40 ni. Lepas tu pergi balik sana dia tak buat lagi. Lepas tu bila dah saya duduk situ tunggu kan, dia pun buat jugalah. Dia baru duk tahu mikir cara macam mana buat. Lepas tu dia pun baru buat. Dia buat tu. Dia tanya lagu mana cara saya buka dulu kan. Muka dulu pernah dah saya buat lagi dulu. Saya buat pergi dengan gun ni. Hak tu pemain tu pula je. Dia tak ingat ada kali. Saya buat train saja gitu. Hak dia penyakit pertama dia cabut lidi tu. Silap saya tak buat habis lidi lama hak itu. Kalau saya buat tu sekali kerja dulu. Ni tak pernah buat serangan kedua ni. Lepas tu saya buat kapal tu kepik dengan pelayar tu. Oh, nak buka mudah, nak pasal payuh rupanya gun. Nunggu lama kat lah. Lahu bawa klik tadi. Lepas tu saya singgah dalam perjalanan klik tu. Singgah pula di DIY. Beli lapu ni pula. Beli lapu dan juga gunting gun ni. Gapa payah apa dah ni. Dua ni. Lepas tu baru dah klik mari sini. Tak klik ke rumah lagi ni. Klik mari sini. Pasal hidup. Oh, jadi molek. Lepas tu saya pergi makan di kedai bakso dah, makan nasi gaprik bakso. Lepas tu mari sini balik. Ada mai lahu sini dah. Mai lahu di sini. Pas mai lahu tu mari sini balik. Lepas tu pergi ambil mai lahu buat gaprik. Lepas tu mari sini balik. Tunggu asas supaya asak tu. Maya asak ni dah pukul 9 baru maya asak. 52 ni. Oh, terlalu. Setengah baru maya asak. 40 ni maya asak. Lepas tu 52 ni tetap itu. Sekali saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.